Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel, Izzat Daniel. Okay guys, dah lama tak kembali di YouTube sebabkan saya hilang semangat selepas rumah saya dipecah. Barang-barang saya hilang, laptop semua hilang, termasuklah lighting, kamera semua hilang. Jadi itu tidak menyekat untuk saya terus menjadi seorang YouTuber, untuk saya terus membuat konten-konten yang memberi manfaat kepada orang. Jadi setelah setahun lebih saya hilang daripada dunia YouTube, saya kembali semula dan saya akan terus aktif di YouTube. Jadi hari ini kita nak bincangkan berkenaan dengan suasana raya di sekolah Henry Gening dan dadah-dadah yang baru muncul dalam kalangan remaja-remaja kita. Jadi sebelum tu jangan lupa subscribe, like, comment, share, turn on notification supaya korang tidak terlepas video-video Jat. Okay gang, let's go. Takut akan dihina. Terima saya atas perjuanganmu, walau dulu buat aku rasa dibelenggu. Seperti tak kenal siapa sebenarnya aku. Apa rasanya kalau tu ke tempat denganku. Tapi itu dulu dosaku yang lalu. Sibak kataku bisu, dirilah dalam kasutku. Baru tahu cerita tentang aku. Aku bukanlah boneka, cuma manusia tentukan arah. Banyak mata yang memandang, menunggu salahku. Aku paham, tapi kita serupa. Aku juga manusia seperti kamu. Okay guys, jadi topik yang pertama kita teringat berkenaan suasana raya di sekolah Henry Gening. Okay, dah hampir ke 7 tahun saya meninggalkan sekolah Henry Gening. Hampir ke 7 tahun saya dah dibebaskan daripada sekolah Henry Gening. Kadang-kadang terindu kenangan-kenangan bersama kawan-kawan, di mana kami sebelum raya, pada malam raya kami memang tak boleh nak tidur sebabkan ialah fikir orang panggil masuk air, fikir apa yang terjadi dekat luar, terpisah dengan keluarga. Untuk makluman, Jabatan Penjara pada hari ketiga dan keempat sahaja lawatan daripada pihak keluarga. Jadi raya pertama dan raya kedua tidak dibenarkan keluarga untuk datang berjumpa. Jadi bukan raya ketiga dan raya keempat tu keluarga kena batu panjang dah, kena datang seawal pagi sebab ramai keluarga di seluruh Semenanjung ni akan datang untuk melawat anak dia. Jadi pada hari kejadian, keluarga hanya diberikan masa selama 30 minit sahaja untuk berjumpa dengan anak-anak ataupun penghuni yang berada di sekolah negeri. Jadi suasana di sekolah negeri ni, kami sambut raya tidaklah semeriah dekat luar ni, tapi kami ada mainan kami ada aktiviti kami pada hari raya, di mana kami akan hias bilik kami tu macam adalah ketupat yang dibuat daripada kertas, adalah tali, adalah bunyi mercun, menggunakan slipper kopen dan plastik-plastik roti. Jadi guys, okay, jadi kita cerita sikit dia sebab mungkin korang dah dengar dah berkenaan dengan suasana raya di video-video sebelum ni. Okay, jadi di video kali ni kita nak bincangkan berkenaan dengan dadah yang baru wujud dalam kalangan remaja ni, EDM Pew Pew. Bahasa saintifik dia mungkin Electronic Dance Music Pew Pew. Okay, jadi untuk makluman semua, saya sekarang ni tengah main motocross. Jadi nampak satu tempat view yang cantik, jadi terfikir pula nak buat YouTube. Jadi terjadilah konten dekat sini. Jadi guys, zaman sekarang di era globalisasi ni, makin banyak benda yang moden, makin banyak benda yang canggih, makin banyak benda-benda yang kita tak tahu, mungkin tak wujud pada sekitar zaman-zaman ibu bapa sebelum ni, dah ada pada zaman era globalisasi ni. Jadi sekarang selepas kewujudan mushroom, selepas kewujudan heroin, kalau dulu orang nak isap dadah mungkin menggunakan botol, kena pergi kedai Cina dulu nak beli ubat sakit perut, nak buat kaca, nak kena cari tokan-tokan dulu, dan tokan-tokan pula taklah semua yang dilayan. Jadi sekarang selepas wujudnya heroin, selepas wujudnya flavor mushroom, anggaran dalam harga 100 ke 150 dalam botol 10 ml tu. Tapi wujudnya EDM Pew Pew hanya dijual dalam cartridge yang nanostick tu. Dan ada pot yang boleh digunakan untuk menghisap EDM Pew Pew ni. Contohnya pot karabat yang seperti digambar ni. Ini antara alat yang digunakan untuk menghisap flavor EDM Pew Pew. Kesan sampingan dia terhadap pengguna 2 kali ganda lebih bahaya daripada mushroom. Mushroom ada banyak jenama, ada banyak flavor. Yang dalam botol tu ibu apa boleh tengok, daripada botol tu Joker, pada botol tu Zombie, daripada botol tu Venom, pada botol tu ditulis lagi flavor apa, Nebula. Itu antara flavor mushroom. Kalau dalam cartridge dijual dalam plastik, dan dalam plastik tu ada cartridge, dan pada cartridge tu, pada plastik tu adalah logo-logo Samurai, Joker, ada lagi, dan ada ini gambar yang saya share kepada ibu bapa supaya ibu bapa boleh berwaspada dan perlu mengambil langkah sekiranya anak-anak terlibat dengan dadah. Okey, sekarang ni budak kebiasaannya menggunakan flavor mushroom ni untuk lepak. Orang kata budak-budak remaja sekarang ni nak isi kepala penuh, kepala yang kosong ni nak diisikan dengan dadah. Dan kesan dia boleh membawa gila,
Kalau flavor mushroom dah ada yang membawa kematian, kepada kematian, apatah lagi flavor mushroom ni. Jadi untuk kerajaan perlulah ambil tindakan berkenaan dengan pot ataupun vape yang semakin berluasa dalam kalangan remaja ni. Mungkin sekarang penjualan dah tidak terkawal. Kalau dulu mungkin 18 ke atas, hanya 18 ke atas saja yang boleh membeli vape ataupun pot ni, tapi sekarang dah dijual di kedai-kedai mamak, dah dijual di kedai secara underground. Ya, mungkin tak semua, ibu apa jangan salah faham. Ibu apa jangan salah faham. Tak semua flavor tak semua pot ataupun vape mengandungi dadah. Dan tak ada, dan bukanlah dadah ni, EDM, PP dan flavor mushroom tak dijual di kedai, tak dijual secara terang-terangan. Tapi ada dijual di media sosial. Tak dijual di kedai-kedai, dijual secara underground. Dia nak dapat sekitar EDM PP ni sekitar harga RM200 ke 200.5. Harga dia mahal dia. Dan kesan dia memang sangat bahaya. Ibu apa boleh tengok. Dan ada juga kawan-kawan yang saya yang pernah hisap dadah ni, EDM PP ni, dia cakap bila hisap tu orang nampak macam menggeletar. Memang muka macam seolah-olah yang pucat. Memang muka akan pucat. Orang tengok dia akan shaking, dia akan menggeletar. Tapi pengguna yang rasa tu, dia cakap dia khayal dia tak tahu, tak dapat nak digambarkan macam mana. Tapi ada ramai yang dah mati. Dan ibu apa kalau nak mengenal pasti sama ada anak mereka terlibat dengan EDM, PP dan mushroom, boleh tengok daripada mata dia akan jadi sembab. Dan daripada boleh tengok daripada segi perbualan dia akan jadi lambat. Boleh tengok daripada segi percakapan dia akan jadi tergagap-gagap. Itu antara. Dan kesan dia melibatkan otak, melibatkan fikiran dan melibatkan jasad. Dan jadi adik-adik yang terlibat dengan flavor mushroom, baik elakkan diri daripada segala jenis dadah. Tiada yang indah dengan dadah. Semuanya akan membawa padah, semuanya akan musnah, segalanya akan musnah. Jadi semoga bermanfaat. Semoga perkongsian saya ni bermanfaat. Dan kalau ibu apa nak tahu lagi dan lagi berkenaan dadah, nak dapat informasi, InsyaAllah saya akan buat konten maklumat berkenaan dengan dadah supaya ibu apa berwaspada. Jangan sesekali cuba dengan dadah. Sekiranya ada anak-anak yang terlibat dengan dadah dan menjadi drug addict, seeloknya laporkan pada pihak berkuasa. Jangan sayang. Kalau sayang anak, baik laporkan pada pihak berkuasa, dan pihak berkuasa, mahkamah akan jatuhkan hukuman, dihantar ke pusat pemulihan ataupun dihantar ke sekolah negeri. Jadi insyaAllah jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Takut akan dihina. Terima kasih atas perjuanganmu. Walau dulu buat aku rasa dibelenggu. Seperti tidak kenal siapa sebenarnya aku. Apa rasanya kalau tu ke tempat denganku. Tapi itu dulu dosaku yang lalu. Simpan kataku bisu. Dirilah dalam kasutku, baru tahu cerita tentang aku. Aku bukanlah boneka, semua manusia tentukan arah. Banyak mata yang memandang, menunggu salahku. Aku faham, tapi kita seru.